Ini adalah 4 model Continental yang paling bermasalah sekali. So 4 ni basically aku nak highlight kan Jerman punya model lah. Okay, jadi yang pertama yang paling bermasalah sekali adalah daripada model jeng Audi. Jadi berdasarkan kajian kita dekat workshop Transmatic Automotive ni adalah workshop yang membuat baik pulih pelbagai model dan jenis kereta Continental, kita dapati dan kita lihat model Audi ni lah yang paling banyak problem sebenarnya. Dia punya mechatronic failure, terutama untuk gearbox S-tronic lah, model-model Quattro kan. Macam-macam problem dekat dia punya gearbox ni. Selalunya sensor lah problem, sampaikan ada tahap yang nak kena full overhaul disebabkan clutch dekat dalam dah terbakar, dan macam-macam lagi. Yang model Audi CVT pun ada banyak juga masuk tau. Kemudian dia punya elektronik dan juga dia punya sensor ECU dia pun selalu juga problem. Kos nak repair dia ni aku boleh cakap agak tinggi sebab banyak komponen dia yang agak unik. Dan juga dia punya ruang enjin tu lah yang agak padat. Lagi satu, kalau pomen-pomen kat luar sana tahulah Audi punya sistem enjin ni lain macam sikit. Tak payah cakap banyak lah. Korang tengok dia punya timing chain saja pun korang dah boleh demam dah. Sebenarnya ramai yang suka model Audi ni sebabkan dia punya design kan. Tapi dari segi reliability dia tu BMW lagi tahan lah. Yang kedua paling bermasalah adalah daripada model BMW. Biasa mah banyak masuk workshop, banyak makan wang. Mana lagi? Banyak masuk Watson. Bukan, itu perempuan. Itu perempuan. Biasalah BMW ni antara masalah yang kita nampak yang agak banyak pada dia punya sistem cooling. Biasalah kita tengok dia punya hose coolant dia bocor. Mana-mana model Continental pun hose coolant ni sampai masa dah sampai jangka hayat dia memang dia akan bocor dan dia akan rosak. Jadi bila coolant ni bocor, coolant kereta korang tu berkurang, korang tahulah apa efek dia dekat enjin. Memang sangat-sangat bahaya bang. Water pump dia pun selalu problem, thermostat, dia punya radiator, macam-macam lah lagi. Dan BMW ni juga dia tak lari daripada masalah leaking. Aduh, leaking ni kita boleh cakap BMW ni memang dah serasi lah. Dia kadang-kadang boleh jadi leaking dekat merata tempat. Dekat dia punya oil filter housing dia boleh leaking, dekat dia punya valve cover dia boleh leaking, dekat dia punya oil sump engine boleh leaking, oil sump gearbox boleh leaking, valve cover gasket dia pun boleh leaking. Hei, banyak betul leaking BMW ni. Kemudian ada juga problem pada dia punya timing chain, terutama enjin N47 yang model diesel yang lama tu. Itu bang, memang selalu sangat masuk kita punya workshop problem dekat timing chain. Cost repair dia ni memang agak tinggi untuk model BMW ni, tapi barang dia ni senang nak cari dekat Malaysia. Dia boleh kata lagi senang daripada Audi tadi tu. Kalau korang jaga, dia okey je. Tapi kalau korang tak jaga, alamatnya cepat je dia buat hal. Yang ketiga adalah Volkswagen. Ini Volkswagen ni boleh dikatakan anak-anak muda yang baru berjinak-jinak yang nak pakai kereta Continental lah, kebanyakannya. Tapi banyak juga yang orang kata legend-legend pakai Volkswagen kan. Volkswagen ni selalu dia problem pada dia punya gearbox dry clutch, gearbox DSG dia tu lah. Konon-kononnya direct shift gearbox, tapi kita tak tahulah dia direct shift gearbox ke ataupun direct ke workshop ke, kita tak tahulah. Selalunya Volkswagen yang model dry clutch ni 1.4 selalunya kan, Golf ataupun Sirocco, model-model 1.4 ni lah yang menggunakan dry clutch ni, dia akan problem pada dia punya mechatronic. Mechatronic dia ni ramai tak tahu sebenarnya. Untuk model 1.4 ni dia ada minyak hidrolik yang kita nak kena tukar, minyak mechatronic tu lah. Tapi untuk model 2.0 mechatronic dia tu boleh kata dah berendam sekali dengan minyak gearbox. Untuk 1.4 ni mechatronic ni duduk luar. Jadi yang selalu yang problem dekat model 1.4 ni kan. Dan mechatronic ni pula kebanyakan geng-geng Volkswagen kat luar sana, diorang ni tak nak pakai yang ori. Diorang memilih untuk pakai yang bukan ori. Sebenarnya kita suggest untuk mechatronic pakai yang original, baru dah tahan, betul tak? Itu masalah pada Volkswagen lah. Tapi dia ada juga masalah lain, contohnya masalah coil pack, turbo actuator dan juga sensor throttle dan macam-macam lagi. Tapi yang paling kerap mechatronic. Untuk cost repair ni boleh kata dia tak murah dan dia tak mahal. Dan lagipun kat luar sana ni banyak workshop-workshop spesialis bahagian Volkswagen ni. Even kita sendiri pun, kita pun boleh buat baik pulih juga model Volkswagen. Kalau model-model baru Volkswagen ni macam Arteon ke ataupun model-model baru ni lah,
Tiguan yang baru ke, selalunya dia tak akan ada masalah sangat. Cuma yang problem ni yang model-model lama ni, yang MK5, MK6, MK7, tu yang selalu masalah. Dan nombor 4, model konti yang paling bermasalah adalah Mercedes. Untuk Mercedes ni aku boleh cakap dia adalah antara model Continental yang agak reliable. Masalah dia pun tak ada berat sangat ataupun tak ada banyak sangat, tapi ada je sebenarnya. Banyak je model Mercedes yang masuk dekat kita punya workshop, dia buat job gearbox. Sebab dia punya masalah gearbox dia tu sampai tahap nak kena full overhaul. Ada yang engine problem pun ada, sampai nak kena full overhaul engine. Tapi kuantiti dia tu tak sebanyak macam BMW tadi tu lah. Cuma Mercedes ni dia ada masalah lain. Contohnya yang selalu kena, dia punya sensor gearbox, dia punya valve body, dia punya sistem airmatic suspension dia tu. Dan dia ada jugalah macam isu-isu kecil berkaitan dengan elektronik. Contohnya macam seat module, dia punya central locking. Untuk kos nak repair dia ni memang sebenarnya agak mahal. Tapi kalau korang pandai jaga, kalau sentiasa orang kata belai dia macam anak yang baru lahir kan, dia jarang akan rosak benda-benda yang besar. Mercedes ni antara model yang agak sesuai sebenarnya dan juga reliable kalau korang nak buat daily drive. Tapi kekurangan dia ni, itulah kos spare part dia ni tinggi sebenarnya, agak mahal lah kalau nak compare dengan BMW tadi tu. Itu masalah dia. Jadi inilah orang kata ringkasan 4 model Continental yang paling bermasalah berdasarkan kita punya experience dekat workshop yang membaik pulih model Continental ni. Sebenarnya untuk setiap model ni bukan itu je masalah dia, ada banyak lagi macam-macam lagi masalah dia. Cuma kalau kata korang nak tahu apa masalah untuk setiap model Continental ni, jemput follow kita punya page, sebab kita hari-hari ada keluar video baru dan hari-hari ada sharing tentang masalah kereta Continental. So kalau korang ada masalah dengan kereta Continental korang tu, boleh kontak kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat, minta maaf, kita cuti. Ciao.